Kontijen Jemara Seni Negara di bawah kelolaan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor mencatat pencapaian cemerlang di Persada Antarabangsa. Skuad negara berjaya membolot 2 anugerah Grand Prix, 7 emas dan 2 perak pada pertandingan muzik, tari dan lagu rakyat antarabangsa ke-46 di Prague, Republik Czech. Jemara Seni membanggakan negara apabila berjaya menampilkan persembahan penuh warna-warni yang mempamerkan keindahan seni warisan negara. Antaranya melalui paparan karya seni gamelan kreatif DK Fusion, wayang kulit dan Zapin Fusionia yang memaparkan semangat perpaduan dan keharmonian rakyat Malaysia. Tujuh emas disumbangkan menerusi kategori tarian solo dengan persembahan berunsurkan nasi ambeng. 5 adalah daripada kategori duo yang memaparkan persembahan duet Zapin Fusion, wayang kulit asli rampayan serta gabungan kecil gubahan tarian sunduan. Tempat pertama juga milik negara bagi kategori trio etnik kreatif dan Dabus Quartet. Kontijen ini yang tiba di tanah air Isnin lalu disertai oleh 56 pelajar dan guru mewakili JPN Selangor, Pahang dan Kelantan. Peserta adalah dari Sekolah Kebangsaan Bandar Seri Putra, SK Sungai Pusu, SK Kampung Medan, SK Bukit Jelutong Shah Alam, SK Tengku Bendahara Azman 1 Kelang dan SMK Seksyen 16 Shah Alam. Juga murid dari Sekolah Seksyen 24 Shah Alam, SMK Abdul Jalil, SK Macang 1, SK Taman Pelangi Semenyih, SK Pelabuhan Utara Kelang, SK USG 12 Petaling Jaya dan SK Tunku Azizah Kuantan.